Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni tengok untuk Petronas Chemical nampak dari segi monthly dia ada momentum monthly walaupun dia pada bearish area, tapi ada momentum lah. Weekly nampak hijau putih, mana dia akan turun dulu. Daily ada momentum. M50 ni kita boleh perhatikan lah. Kalau nak entry, tunggu dia dekat dengan MA9 untuk entry. Sekarang ni masih jauh lagi untuk entry, jauh lagi MA9 tunggu dia retrace dulu lah. Okay, dari segi bullish uptrend memang daripada trend zone lah sekarang pada time frame H4. Okay, itu saja untuk Petronas Chemical. Jika nak entry, tunggu dia berdekatan dengan MA9 ni masih jauh lagi. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.